Grab Help Center ni dah tak ada orang ke? Rasa macam semua pakai AI. Okay, rakan-rakan Grab, ramai sebenarnya antara korang yang salah faham tentang live chat yang latest ni. So, biar Nas explain sampai habis. Untuk senario pertama, contoh customer tu tak nak bayar kalau trip dia cash ataupun barang tertinggal, macam mana korang nak settlekan? Simple je. Itu iPhone korang pergi profile. Kalau kat Android, tekan more, cari Help Center lah. Cari Help Center and then cari booking yang berkenaan. Tekan lah dekat trip tu. And then ada banyak option. Korang pilih report a booking payment issue. Okay, passenger refuse to pay, tekan report issue tu. Okay, masukkan detail-detail lah siapa yang masa korang terkena tu kan. Macam ada cari yang later passenger customer didn't pay, dah sampai tapi tak nak bayar. Description ni pendek je, tak nak bayar. Upload lah. Korang upload korang punya simple lah, macam detail fare trip tu. Korang pergi dekat Help Center macam biasa. Lepas tu korang pilih report a passenger lost item, report issue. Lepas tu tekan report issue via form. Kat situ detail lah. Contact tu nombor phone korang. Lepas tu description letak pendek je. Tapping submit tu, I consent tu, tekan submit and settle lah kat situ. Korang boleh tekan, perasan tak dekat button tu ada chat with us. Dekat chat with us tu korang tekan, dia akan redirect dekat specialist. Macam tu. Kita taklah hello ke apa kan, bagi salam ke kan. So dia bukan dia semata-mata AI, dia support specialist ni ada. Okay, kita tunggu Okay, dia respon hello. Ni terima kasih hubungi Grab saya Fia tu. Itulah support specialist, orang betul, bukan AI. So korang kena pandai-pandai lah. Macam contoh accident ke apa kan, macam biasa korang pergi dekat Help Center, browse FAQ tu. Okay, tekan tu. Lepas tu korang tekan dekat search tu, type accident and then korang search what to do if you are in accident. Okay, tekan itu. Okay, perasan tak dekat sini dia ada job, select ada job. Maksudnya korang pilih mana job yang berkaitan lah, mana trip mana yang korang accident tu, pilih betul-betul. And then lepas tu korang isilah masa, hari apa accident. Okay, lepas tu description ni letaklah pendek-pendek kan. Accident, upload foto ni, gambar kejadian lah, accident kat mana, apa semua kan. Lepas tu dah upload gambar, I consent to the collection, tekan submit. Tekan submit. Ataupun kalau korang rasa macam leceh je, better korang, biasa kalau accident ni macam rush kan, recommend korang call terus lah agent. Maknanya